Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, sempena bulan Disember, cuti sekolah tak lama lagi. Saya kini bertempat di DP Campsite Tapah, Perak. DP Campsite Tapah. Alhamdulillah, tempat yang sangat cantik, menarik. View yang sangat-sangat best. Sini tuan-tuan tak perlu risau pasal kepala air ke. Ini jauh dengan sungai dan jauh dengan laut ataupun pantai lah. Hari ni hari Khamis, saya berada di DP Campsite, tengah set up sempena Disember cuti sekolah. Saya bersama tim-tim DP Campsite lah. Okay, sini berbagai aktiviti yang menarik seperti kayak, ATV, nak mancing. Ni kalau kata petang, view cantik ni, sunset. DP Campsite baru beroperasi pada tahun ni, pada bulan 7 itu hari lah. Luasan lebih kurang dalam 47 ekar. Cantik. Di sebalik kebun kelapa sawit, siapa sangka ada view yang sangat-sangat cantik. Sesuai lah untuk keluarga yang ada anak kecil, sesuai datang. Lepas tu kru-kru diorang pun, tim-tim apa di campsite ni pun okey. Diorang menitik beratkan keselamatan pengunjung-pengunjung. Petang ada bot. Lepas tu boleh kita tengok ternakan ikan orang ada buat. InsyaAllah yang saya difahamkan oleh pemilik di campsite ni, diorang akan penambahbaikan lah daripada masa ke semasa, dan baru saja beroperasi pada tahun ni. Jadi kat sini salah satunya saya bincang dengan dia punya pemilik. Dia nak buat satu tempat tarikan pelancongan negeri Perak dan sumber orang kata pendapatan kerajaan negeri lah, tarikan pelancongan. Sesuai lah dengan apa yang dirancangkan oleh kerajaan negeri Perak. Visit Perak 2026. Salah satunya di campsite lah. Cantik ni. Tuan-tuan boleh tengok. Ni suasana pada waktu malam. Tenang sini. Sini toilet ada, surau ada, mesin basuh ada, nak masak pun ada. Memang komplit. InsyaAllah saya recommend sangat-sangat lah tuan-tuan perempuan cuba. Cuba ni lah, dengan harga pun berpatutan. Sebab saya difahamkan dia nak semua golongan boleh menghayati view dan suasana, kata suasana alam, keindahan, terapi jiwa lah. Alhamdulillah. Dia punya ni
InsyaAllah malam besok saya akan bermalam di sini bersama family semua. Kita akan buat aktiviti lah, family day. Cantik. Alhamdulillah. Security dia pun 24 jam. Sentiasa pantau keselamatan pengunjung. Ada orang kat buat rondaan. Sangat-sangat cantik. Ini pertama kali saya tengok campsite di area Tapah lah, yang mana bertempat di dalam kebun kelapa sawit. InsyaAllah diorang punya perancangan yang saya difahamkan ada mini zoo. Tak lama lagi diorang pun dalam proses pembinaan mini zoo. Okeylah. Jadi peluang pekerjaan pada orang kata anak jati tempatan, terutama penduduk kampung. Tempat pun memang sangat-sangat, memang saya recommend lah. Sangat-sangat indah, cantik. Yang mana yang nak karaoke pun boleh karaoke di sini. Ni kolam mancin. Yang tadi diorang buat pelepasan ikan. Ikan air tawar lah, ikan tongsan, rohu, patin, liko. Sangat-sangat cantik. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okay, InsyaAllah nanti saya akan sharekan lagi suasana pada waktu petang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.